So tadi dah dapat 3 ekor tambah lagi seko 4 ekor. So masuk ni 5 ekor geng. So ni yang paling besar lah geng. Tengok, kita pakai mata 2 geng, sebab yang ni mata kecil. Ikan tarik pun dah 3 kali tadi geng, tak lekat. So kita letak 2. So yang ni geng, tengok sampai macam ni geng. So ni yang dapat naik geng. Boleh tahan geng, besar ha. Ikan yang ke 5 geng. Hasil yang terakhir geng, macam patin tadi geng, tengok 6 ekor. Yang paling besar ni lah tadi ni. Ni yang paling besar ni geng, sampai lurus kita punya mata geng. Tengok 6 ekor geng. Mantap.